Hari ini hari Ahad, saya berada di Jalan Sudirman, Kota Jakarta. Ianya ialah hari Car Free Day yang mana daripada pagi sehinggalah dalam jam 11. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Wayfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan? Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Realita itu seringkali lebih jujur daripada sekadar omongan orang. Baru-baru ini, seorang warga Malaysia mengalami culture shock tingkat nasional saat mengunjungi Jakarta. Bayangannya tentang kota yang penuh pendatang asing dan kekacauan, justru dibalas dengan pemandangan kota yang sedang berlari kencang dengan sistemnya sendiri. Kenapa beliau sampai emosi? Karena terkadang manusia merasa kesal bukan karena tempatnya jelek, tapi karena egonya menolak fakta yang ada di depan mata. Jakarta memang tidak sempurna, tapi jelas bukan seperti potongan video yang sering kalian tonton. Ini adalah pengingat buat kita semua, jangan pernah menyimpulkan wajah sebuah bangsa hanya dari kolom komentar. Pakcik Malaysia juga iri melihat Jakarta ketimbang kota dari negaranya. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Bila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Di Jalan Budu, seolah-olah saya berada di Dhaka. Hari ini hari Ahad, saya berada di Jalan Sudirman, Kota Jakarta. Ianya ialah hari Car Free Day yang mana daripada pagi sehinggalah dalam jam 11. Jalan ini ditutup bagi membolehkan warga Jakarta untuk menikmati suasana pagi mereka berjalan, berlari, apa yang mereka panggil olahraga. Dan Jalan Sudirman ni memang pada hari-hari biasa merupakan jalan yang sibuk. Mungkin macam Jalan Sultan Ismail di Kuala Lumpur, tapi jalan ni lebih besar, dipenuhi dengan pelbagai pejabat, hotel dan seumpamanya. Ini merupakan satu tradisi yang saya kira amat menarik kerana ianya dibuat secara konsisten, disertai oleh warga ramai, ya. Dan ianya sudah menjadi satu macam tanda ataupun simbol Jakarta. Dan memanglah kalau hari Ahad, jika saya ada di Jakarta, saya akan cuba sertai Car Free Day ini. Jakarta Raya sekarang ada menu baru. Khas untuk tahun 2026, kami keluarkan menu baru. Sekarang, ayam datang seekor. Lebih puas, tak payah kongsi, tak payah berebut. Ayam bakar kicap, ayam bakar taliwang, semua dah boleh order seekor-seekor tau. Sekarang pun dah ada ayam bubur rojak dan ayam bertutup balik. Yang ini, korang wajib cuba. Nak yang rangup-rangup, kulit ayam crispy pun dah ada tau. Hati-hati, kejap je pinggan dah licin. Jom makan hari ni. Jakarta Raya, Seksyen 13. Datang ramai-ramai. Korang tahu tak, dekat Pulau Kalimantan, Indonesia ada satu provinsi yang sampai hari ini masih simpan warisan Kesultanan Melayu. Nama tempat tu Kalimantan Barat, dan ramai sebenarnya tak tahu betapa kayanya sejarah dan budaya Melayu kat sini. Salah satu bandar utama dia ialah Pontianak. Bandar ni asalnya diasaskan oleh Sultan Melayu dan sampai sekarang keturunan Raja-Raja Melayu masih wujud tau. Yang bestnya, dekat sini orang masih cakap bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Kalau korang jalan-jalan sekitar Pontianak, korang boleh nampak vibes Melayu tu di mana-mana. Pada seni bina, makanan dan adat orang kampung, semua ada sentuhan Melayu yang sangat kuat. Memang rasa macam budaya Melayu tu hidup dan bernafas di Kalimantan sejak ratusan tahun dulu. Dan sekarang berita baik untuk nak travel. Dah ada penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Pontianak. Senang gila, cepat, direct, selesa. Tak payah transit apa-apa. So guys, jom datang Pontianak. Jom tengok aku pergi mana je sepanjang 2 hari dekat Yogyakarta ni. Dan sepanjang 2 hari ni juga aku memang hire supir untuk bawa kita orang pergi mana-mana dekat sini tau. Awal pagi lagi aku memang dah suruh supir bawa kita orang pergi makan dekat Gubuk Watu Wadek. Tempat ni aku jumpa dekat TikTok je and surprisingly
Honestly tempat makan dia sumpah cantik gila. Walaupun lah kena berjalan sikit untuk masuk ke dalam ni, tapi cuba korang bayangkan dapat makan sambil layan view yang macam ni memang betul-betul best. Dan memang betul lah kata orang, harga makanan dekat Jogja ni memang betul-betul murah. Korang cuba bayangkan ini kita orang makan bertiga dengan supir, termasuk dengan semua benda ni aku cuma bayar RM23 je. Aku memang betul-betul shock. Aku macam betul ke harga dia RM23 kan? Tapi memang betul harga dia memang RM23. Dah lah makanan dia tu memang semuanya sedap. After makan aku suruh supir hantar kita orang pergi ke Gumuk Pasir. Dekat sini dia macam padang pasir. Lepas tu korang boleh sewa jeep untuk bawa korang pusing-pusing area situ. Tapi aku rasa macam malas aku nak naik jeep tu, sebabnya aku macam nak pergi ke pantai je. Ini kita orang terus pergi ke Heha Ocean View, tapi dekat sini aku macam tak banyak footage tau. Alang-alang dekat situ korang tolonglah pergi ke puncak Segoro juga. Tempat ni memang betul-betul tinggi dan kita orang naik guna cliff macam ni. Tapi kalau nak guna cliff ni kena bayar sikit, cuma aku lupa berapa pula harga dia kan. View daripada atas ni sumpah cantik gila, rasa macam dekat Bali kan. Dekat atas ni juga ada kafe yang mana korang boleh beli untuk makan. Ini aku makan roti bakar dan juga air kelapa je. Lepas tu aku rasa macam penat, so aku suruh supir hantar kita orang balik resort je. Ini kita orang stay dekat Ash Resort Gunung Kidul dan kita orang dapat dengan harga lebih kurang RM350 untuk satu malam. Aku rasa macam speechless because cuba korang bayangkan dengan harga tu korang dapat stay dekat resort betul-betul atas gunung, lepas tu berviewkan laut tau. Harga tu pula memang termasuk dengan breakfast untuk 2 orang. Korang tolonglah save video ni, so nanti kalau korang pergi ke Jogja korang tahu nak stay dekat mana. Esoknya kita orang check out dalam pukul 12 tengah hari macam tu, sebab aku memang tak suka bangun awal tau sebenarnya. Lepas tu aku suruh supir hantar kita orang pergi makan dekat Teduh Rasa ni. Dia macam kedai dekat dalam kampung macam tu. And again aku shock dengan harga dia. Cuba korang bayangkan, ini kita orang makan bertiga dengan supir. Aku siap order tomahawk bakar pula tu, dan cuba korang bayangkan aku bayar RM53 je. Astaga naga, murah gila nak mam. Lepas tu sedap pula tu. Aku rasa macam korang tak perlu nak tunggu kaya untuk bercuti ke Jogja, sebabnya harga makanan dekat sini murah. Habis makan aku suruh supir bawa kita orang pergi ke Candi Prambanan ni untuk ambil gambar je. Tapi kita orang tak lama pun dekat sini, sebabnya aku plan nak balik villa je terus. Villa ni memang betul-betul dalam wishlist aku, dan aku memang bekerja keras untuk dapat sampai dekat sini. And finally aku dapat sampai juga. Villa ni harga dia RM850 untuk 2 hari 1 malam. But jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu, sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Hang tu tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang, kita cakap pasal Jakarta. Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Kira lah, sekaya mana pun negara tu, masih ada wujudnya orang miskin. Jepun ke, Korea ke, Australia ke, New Zealand ke, mana-mana negara yang konon-kononnya kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya ni. Korang tengok ni, ni kereta Alza, nampak? Lawa kan Alza dia? Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke negara luar, lepas tu bawa balik duit masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD. Itulah masalah mata wang yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam taraf dia rendah. Kalau mata wang tu tinggi, konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan lah bang. Kebenaran memang menyakitkan bagi mereka yang iri. Bagaimana menurut kalian?